أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Apa khabar semua anak-anak Uncle Ustaz? Semua sihat kah? Amboi, seronoknya tengok. Lama Uncle Ustaz tak jumpa semua. Anak-anak Uncle Ustaz semua ni sihat betul-betul kan ni? Sihat. Masya Allah. Seronoklah. Okey, sekejap nak tanya. Siapa yang dah umur 5 tahun angkat tangan? Ada dah umur 3 tahun? Yang umur 6 tahun? Ada tak 6 tahun? Wow. Okey, teacher mana teacher? Okey, Assalamualaikum teacher. Apa khabar semua teacher? Masya Allah, tabarakallah. Okey, anak-anak, hari ni Uncle Ustaz nak cerita tentang penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berpindah, rumah Rasulullah dekat Mekah. Uncle Ustaz hari ni ada dekat Madinah, rumah Rasulullah bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah. Ya, disebabkan itu, jom kita sama-sama baca surah Al-Fatihah dan selawat kepada Rasulullah dan ahli keluarga Rasulullah. Boleh? Jom sama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Baik, anak-anak Uncle Ustaz semua, jom baca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lagi sekali boleh? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di bumi Mekah Al-Mukarramah. Ya, Nabi lahir, membesar, Nabi lari, Nabi ada belajar sekolah macam anak-anak semua dekat Mekah Al-Mukarramah. Bila Nabi dah dewasa, anak-anak semua kena tahu Nabi bawa firman Allah iaitu pandai Al-Quran yang anak-anak dah baca kat sekolah kan. Rasulullah, Allah turunkan wahyu, Rasulullah dapat Al-Quran, Rasulullah cerita dekat semua orang di Mekah. Tapi semua orang bukannya suka dengan Rasulullah ketika Rasulullah suruh semua orang sembah Allah. Ya, sebab masa tu semua orang sembah batu. Orang semua sembah batu. La ilaha illallah. Dia sembah batu, dia sembah ukiran. Dia kata ni Tuhan dia. Tuhan bukan macam tu. Tuhan kita siapa dia? Allah. Pandai. Jadi bila Rasulullah ajak semua orang sembah Allah, orang marah ketika itu. Kesian dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia buat dekat Rasulullah? Apa orang-orang dekat Mekah masa tu buat? Mereka semua halau Rasulullah keluar. Rasulullah dipukul, Rasulullah diambil perut unta, perut busuk kan.
ada najis dalam tu kan. Dia bawa perut unta tu, dia letak dekat atas tengkuk Rasulullah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah sujud. Iya, dia bawa macam tu, kesian dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada waktunya mereka pukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesian. Jadi suatu hari turun firman Allah kata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu diperintahkan untuk berpindah ataupun hijrah. Cuba anak-anak sebut dengan Ustaz. Hijrah. 1, 2, 3. Hijrah. Pandai. Hijrah, keluar daripada Mekah pergi ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Ni Masjid Nabawi, gambar belakang Uncle Ustaz ni Masjid Nabawi. Uncle Ustaz ada dekat tempat Madinah lah ni. Lepas tu kan, apa berlaku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat perancangan dengan Sayyidina Abu Bakar. Jeng. Macam mana kita nak keluar? Jadi Rasulullah kata kita lari dekat satu bukit namanya Jabal Thur. Ada satu bukit nama dia Jabal Thur. Jadi Rasulullah duduk dekat Jabal Thur 3 hari dengan Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba masa Rasulullah duduk sembunyi itu, mai satu orang jahat. Dia bawa pedang dia panjang, dia nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar pun duduk menyok. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, takutlah. Kemudian Rasulullah kata, jangan takut, Allah ada dengan kita. Rasulullah kata macam tu. Lepas tu dekat tempat Rasulullah sembunyi dalam gua di bukit Jabal Thur itu, ada apa yang berlaku? Rasulullah bersembunyi. Tiba-tiba ada labah-labah buat rumah. Ada spider dia buat rumah. Kan rumah spider kan, siapa bisa tengok rumah spider? Siapa? Okey, nanti. Siapa yang takut dengan spider? Angkat tangan. Takut dengan spider. Jangan takut, spider sayang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak boleh untuk kita saja-saja nak pi juga dekat spider pun dia ada bisa dia, sengat. Okey. Tapi siapa yang tak takut spider, angkat tangan. Siapa yang berani dengan spider? Siapa yang nak jadi Spiderman? Ya, ada yang nak jadi Spiderman. Nanti jangan panjat-panjat lagi. Dengar aku Ustaz cerita dulu. Spider ni dia baik. Spider yang kita nyanyi, iti spider climbing up the wall. Okey, spider buat rumah. Jadi dia tutup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada burung. Ada burung merpati. 2 ekor burung merpati dekat ada sarang dia tu, ada sarang burung merpati. Dia ada dekat situ. Kita kalau pergi dekat burung kan, burung nanti lari. Kalau kita pergi dekat burung terbang. Tapi yang ni burung ni sayang dekat Rasulullah, dia buat sarang kat situ. Jadi bila orang tengok ada sarang laba-laba, ada rumah laba-laba, ada spider web, ada spider rumah laba-laba, ada sarang burung, orang kata apa? Rasulullah tak masuk kot dalam sini, sebab kalau Rasulullah masuk, okey, antara kita dengan spider, siapa yang besar? Kita besar ke spider yang besar? Kita lah besar, spider small aja. Betul. Jadi rumah spider, kalau kita lalu, kita ambil tangan kita, koyak dah rumah spider. Koyak. Jadi kalau Rasulullah masuk, koyak dah. Tapi dia pun tak tahu kata spider tu kawan dengan Rasulullah. Dia sayang Rasulullah. Dia buat rumah dia cepat-cepat, dia buat laju-laju. Jadi bila dia tengok, orang jahat kata apa? Orang jahat yang nak bunuh Rasulullah kata, Rasulullah tak masuk sini sebab apa? Sebab sarang tu ada. Jadi dia tinggal. Maka selamatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian esok lepas 3 hari Rasulullah pun keluar berjalan naik unta menuju ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Ya. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak dengan Sayyidina Abu Bakar, duduk naik unta,
Tiba-tiba dekat perjalanan ada orang tu nak bunuh Rasulullah. Ada lagi orang yang kejar Rasulullah, ligan Rasulullah. Dia nak bunuh Rasulullah. Tapi disebabkan Rasulullah kan kekasih Allah, siapa yang sayang dekat Allah, Allah sayang dekat dia. Siapa yang kasih dekat Allah, Allah dekat dia. Siapa yang cinta dekat Allah, Allah cinta dekat dia. Sama juga, siapa sayang dekat Rasulullah, Allah sayang dekat dia. Siapa kasih dekat Rasulullah, Allah kasih dekat dia. Siapa cinta dekat Rasulullah, Allah cinta dekat dia. Dan bila Allah sayang seseorang, Allah cinta seseorang, dengan aksi anak-anakku Ustaz, Allah akan hantar pertolongan, Allah akan tolong dia, Allah akan bagi dekat dia semua kebaikan, Allah akan bantu dia. Apa berlaku? Ketika Rasulullah naik unta, duduk. Ada orang tu dia mai, dia ambil lembing panjang tu, dia tajam dekat depan, dia lembing. Dia nak lembing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia nak buat macam tu, tiba-tiba kaki kuda dia dekat depan dia jalan. Kuda kan ada 4 kaki. Tududuk. Kan kuda ada 4 kaki. 2 depan, 2 belakang. So dia lari. Tududuk. Bila kuda dia nak dekat, nak lembing, tiba-tiba Allah berfirman, kun fayakun dekat pasir. Pasir tu jadi apa? Anak-anak angka Ustaz, dia jadi lembut, tenggelam. Kaki kuda tu pijak, tenggelam. Jatuh kuda tu. Orang yang nak lembing tu pun jatuh dia. Bangkit balik. Dia kejar lagi Rasulullah. Dia ligan lagi Rasulullah. Tududuk. Tiba-tiba bila dia dekat, dia nak lembing, kaki kuda dia yang 2 depan tadi tu jatuh dalam itu. Jatuh pula lagi sekali. Tu dia padan muka dia. Dia nak buat Rasulullah, tapi dia tak tahu tanah sayang Rasulullah, pasir sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bangkit kali kedua, dia lagi sekali dia ambil kuda dia bawa laju-laju. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik unta dengan Saidina Abu Bakar, seorang satu unta. Tiba-tiba dia nak lembing, dia nak lembing Rasulullah. Tengok kaki kuda jatuh lagi sekali. Pasir jadi lembut. Tanah jadi lembut. Dia jatuh. Jatuh dia. Habis dia jatuh. Rasulullah pun selamatlah sampai ke bumi Madinah. Dia tak bangun dah lepas tu. Dia terus balik. Dia tak mau dah. Dia kata, Rasulullah ni dangerous. Sebab apa? Sebab Allah jaga dia. Allah jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada cerita kita, bila Rasulullah berhijrah ni, angka Ustaz nak pesan ke anak-anak, sayang Allah, Allah sayang kita. Sayang Rasulullah, Allah sayang orang yang sayang Rasulullah. Bila Allah sayang kita, Allah akan tolong kita. Anak-anak angka Ustaz, jadilah orang yang menyayangi Allah dan menyayangi Rasulullah. Boleh? Jom kita baca selawat lagi sekali sama-sama sebelum kita berhenti. Jom sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lagi sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah SWT. Selamat menyambut Ma'al Hijrah, Hijratul Rasul 1 Muharram untuk semua anak-anak di Kinder Hive dan teacher-teacher di Kinder Hive. Uncle Ustaz sayang dekat semua. Nanti kita jumpa lagi, okey? Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.